Jadi kami dah buat di tempat ni ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Dia peringkat-peringkat kan. Di mana? Di hutan simpan Teluk Ketang. Lebih kurang 2011 pejabat hutan ada pancing. Semua nama penokong ni semua dia ambil dia di pejabat hutan Teluk Ketang. Kemudian kami duduk tunggu, kami tanya apa urusan dia. Dia kata dua ya, sama ada nak musnah pokok ataupun nak kena tol kita orang ni. Betul. Nah, kena tol lah. Kita nak depa nak ambil cukai lah. Okey, lepas tu diam terus. Senyap. Kami duduk tunggu ni. Diam. Kawan pun ada, hantar permohonan pun ada. Tiba-tiba ni baru awal tahun ni tiba-tiba syarikat dah dapat tempat yang kami usaha tu, syarikat nak potong buah. Oh, syarikat dapat. Syarikat dapat. Maksudnya syarikat dapat apa? Dapat Tanah tu semua. Apa maksud dapat tanah? Maksud dapat tanah ni maknanya Mereka dapat permit penggunaan ambil hasil tu selama 30 tahun. Sekarang Dewan Hutan paksa kami serah benda ni. Kami setuju bagi dekat syarikat ni. boleh dipanggil sekali masuk dalam meeting Pergi meeting tu. Pergi. Dia minta semua orang setuju duduk bawah syarikat yang dia bagi. Kalau tak setuju, dia nak dakwa kami. Itu. Pasal kami panci pun, dia ambil nama kami macam ni lah. Dia simpan kat pejabat. Tak ada bagi saya. Dia tak bagi. Kat kami minta dia tak bagi. Nah, kita nak tunjuk kata kita ni lebih awal memohon daripada syarikat-syarikat ni. Persoalan yang membakar hati mereka, mengapa orang lain diberi hak ke atas tanah yang mereka usahakan bertahun-tahun? Siapa yang sebenarnya lebih berhak? Lebih mengecewakan, jika mereka tidak dibenarkan mengusahakan tanah tersebut, mengapa pula pihak ketiga diberi laluan? Ini bukan sekadar isu tanah. Ini soal keadilan. Ini soal maruah. Ini soal kehidupan mereka. Tiada siapa patut kehilangan hasil titik peluh mereka tanpa pembelaan. MHO akan membawa isu ini melalui saluran undang-undang dan mendesak agar hak pekebun kecil ini tidak diketepikan sewenang-wenangnya.